Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hai, Assalamualaikum. Hari ni hari Jumaat. Kita ada Volkswagen Golf. Okey. Owner ni dulu, dia datang minta fittingkan untuk rim 19. Tengok ni. Ni rim 19. Kita tayar 235, 35, 19. Okey. Dah settingkan rim 19. Standard lah. 19 ni akan pakai 380 mm. Okey, 380. Tiba-tiba dia nak beli rim ori 18. Dia kata dia suka color ni. Dia nak yang macam ni. Dia prefer yang macam ni. Okay, dia pun nak 18. Tapi dia nak pakai dengan rim 380. Boleh ke tak? Jadi kat sana tu, ni yang belum kita buat fitment tau. Okay. Ada sikit sangkut. Ni tunjuk bahagian yang sangkut. Nampak tak tu? Dia ada sikit sangkut. Kat batang dia tak ada sangkut. Tapi kat dalam tu ada sangkut. Agak pelik juga. Tu ada owner. Tu ada bila banyak duit sangat ni owner. Ush. Tak tahu agak pula aku nak mengejar dia. Kejap dia tukar 19, kejap dia tukar 18. Tapi tak apalah. Janji dia bahagia sudahlah. So jadi hari ni misinya adalah 380 mm dekat rim 18. Sana tadi dah tengok kan. Ni buka je rim apa spek dia. Okay, kat sana tu. So, jadi kita akan buat apa? Adjustkan fitting dia supaya dia tidak sangkut bila pakai rim 18. Pakai rotor size 380 mm. Tali tape ada mana? Mana? Sini. Tali tape. Muhammad, tali tape mana? Oh, tengok ni. Ni. Tengok tau. Nanti kata lipat pula. Ni. 380, nampak tu? 380 mm. Okey, ni dia punya rim 18 pula. Spek dia nampak tu. 18, 8,5, 42. Kau tengok video ni betul-betul sampai habis. Nanti kan dah lama-lama lah kau tanya aku, bang spek rim apa, apa itu, apa ini. Dah lama aku mesti lupa punya. So kau tengok video. Sebab tu orang buat video. Kau tengok video, tengok sampai habis, kasih fahamkan. Okey. Nanti dah siap kita share gambar. Assalamualaikum.